curang. Hana bersantai, bersantai. Alah, santai bukan macam tu dah sekarang. Orang santai macam ni. Oh, dia sembah orang ni. Orang ni sembah dia. Oh, pandainya. Satu, adik. Satu, dua, tiga. Oh, kakak datang. Ani kau berhenti. Sofia berenang. Sofia tunjuk berenang daripada tu. Yang dalam pula, yang ke belakang. Ya, ambil Sofia berenang. Jauh dia boleh pergi. Bagi adik lah, bagi Umar. Hana tenggelam terus. Umar pula. Ami guys. Hana ada belakang terberat kaki. Macam mana tak tenggelam ni? Lagi tenggelam. Ada. Sofia ajar Hana berenang. Sini lah, Mi. Kita pandai. Kaki letak juga tangan tak gerak. Tak apa, dia kena terapung dulu pasal baru. Kayak Ada pun ada macam ni. Bila rasa dah terapung, ada buat ni. Sofia ajar. Sofia hari ni ajar berenang dekat mana? Mara. Kak, jangan lompat sebelah orang. Saya tak salah pun, tapi Umar ni memang macam ni, Mak. Padahal dia dah duduk dalam tu. Oh, rasa tak selamat je, baby. Masa main dekat sungai pun, dia duduk dalam tempat je. Duduk tepi-tepi. Dia tak nak ganggu, tak nak ni. Orang lain macam gini kan? Dia nak kesurang-surang je. Elvina. Amin nak tak cari nama anak Tazan apa? Amin nak panggil tau. Kerja dek, dalam tu dek. Dalam tu ada tempat lelaki dek. Bukan. Tak apa, biar je. Adik. Umar. Mana sini? Kenapa ni? Luka ke apa? Dia terkepak. Ha? Kalau dia tak boleh betul. Cuba. Sakit tak? Dah merah dah. Yang mana? Dekat belakang. Kalau boleh bergerak, okey lah. Sepak kau. Dah. Dia mesti berani nak menggerakkan. Kalau tak kan tak boleh main. Aku risau dia nak terturus ni. Gila. Adik buat muka. Okey, adik bye. Adik bye kat mama. Bye kamera ni. Bye. Tu, bye kamera. Najam bye mama. Bye mama. Wah, dah masuk lagi dalam. Bye mama. Bye. Okey.